Doa rezeki murah dan melimpah. Doa ini merupakan amalan Nabi Musa AS. Doanya pendek saja, senang nak hafal. Mungkin ramai yang dah tahu, tapi tak ramai tahu rahsia doa ni. Nak tahu rahsia kemakbulannya? Sebelum tu follow Kak Ros dulu. Like dan repost video ni banyak-banyak supaya ramai orang boleh amalkan doa ni dengan bulat hati. Okey, doanya ada di dalam surah Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu fakir dan amat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Doa ini merupakan doa yang Nabi Musa AS lafazkan ketika itu baginda sedang melarikan diri dari kekejaman Fir'aun. Tiba di suatu sumur, baginda sempat membantu seorang wanita mendapatkan air. Selepas itu baginda membaca doa tadi. Intisarinya lebih kurang begini. Ya Allah, hamba-Mu ini seorang pelarian di bumi asing, seseorangan tiada kenalan. Aku amat berharap bantuan-Mu. Maka apa sahaja yang Engkau kurniakan, walau sekecil nikmat, akan kuhargai sebesarnya. Amin. Baginda berdoa dalam keadaan tawaduk. Tiada apa-apa, maka apa sahaja rezeki yang Tuhan kurniakan, semuanya akan disyukuri. Baginda tidak memilih rezeki. Ternyata selepas itu, Tuhan makbulkan doanya dengan dikurniakan rezeki 5 kali ganda. Yang pertama, baginda mendapat upah. Yang kedua, seorang isteri. Yang ketiga, tempat perlindungan. Keempat, pekerjaan. Dan yang kelima, sekaligus bimbingan murabbi, iaitu Nabi Shu'aib AS. Siapa dah boleh terbayang tentang kisah ni? Jom. Mari kita amalkan doa ni dengan pemikiran Nabi Musa. Minta sesungguh hati, tawaduk dan tidak berkira. InsyaAllah, apa yang kita mohon akan dimakbulkan berkali ganda. Amin. Percayalah, hidup penuh keajaiban. Hanya bila kita bergantung harap pada yang hak. Assalamualaikum.